Okeylah, jom, let's go. So inilah kaiju-kaijunya. Ni adalah line Ultra Mega Monster 5000 series. Nak mula yang mana dulu ah? Yang mana? Okey, kita mula yang ni dulu. Kaiju ni muncul di siri Ultraman Hayata Ultraman yang pertama, Ultraman 1996 untuk detail dia. Detail dia memang lain macam Nama dia Gabora. Dia muncul dekat episod 9. Sementara tu korang boleh tengok dia punya detail dia bapak beza, jauh beza dengan Sofubi 65 inci. Untuk mulut dia siap bertenganga tu. Siap dia boleh cak. Ni pula kat bahagian bawah badan dia. Tengok detail dia bapak. Detail dia memang super detail. Untuk kedut-kedut dia, bintik-bintik dia memang betul-betul real lah. Yang ni orang panggil apa? Sirip ke apa benda nantak Tapi memang nice gila kan. Kita terus pergi kaiju yang seterusnya. Aku yakin ramai yang tak kenal kaiju ni. Siap dapat tag sekali. So harga dia memang agak keras kalau ada tag. Ni sedutan di siri Ultraman Hayata episod 8. Kemunculan kaiju ni. Atau dia tulis 55 tahun anniversary. Dia punya tulis detail. Nama dia adalah Magula. Time aku dapat kaiju ni, aku ada story sikit. Sementara tu korang boleh tengok detail dia bapak. Geram betul aku. Sebab kaiju ni masa nak pre-order, aku terlepas pre-order. Sebab itulah lewat-lewat lagi nak pre-order. Lalas melepas. Lepas tu ada member aku masa tengah dalam bulan puasa bulan Ramadan. Dia nak tolak. Memang aku terus ambil Okey, kita sudah sampai ke kaiju yang terakhir. Kalau peminat Ultraman S mesti kenal dengan kaiju ni. Nama dia adalah Broken. Dia pun dapat tag juga. Jom kita tengok sedutan dia sikit. Broken ni dia muncul dekat episod 6 Ultraman S. Kau tengok dia punya detail. Detail dia pun memang lain lain macam. Tengok dia punya sesumut ni. Atau apa function ni kalau kau ingat. Aku tertarik dekat kedetailan dan dia punya tanduk Tanduk dia material dia lain sikit. Tak macam anggota badan dia. Material macam keras. Detail kat bahagian muka dia, kat bahagian mata dia, tengok berkilat dalam mata dia kan. Memang lain macam. Tangan dia, tengok tangan dia. Kalau korang ingat siri Ultraman Ace episod Broken muncul ni, memang macam ni. Tengok ni bahagian bawah dia. Okey, itu saja review aku Ultra Mega Monster 5000 siri. Kaiju mana kalau suka, Gabora, Magula ataupun Broken? Sebelum aku nak habiskan video ni, aku nak kongsikan satu info. Nampak tak apa ni? KL Calculator Market yang akan berlangsung pada 30 dan 31 hari bulan hujung minggu ni di KL Gateway Mall. Aku bagi tahu awal-awal ni, jangan kata aku tak bagi tahu pula. Kau mana pandai lah serbu di hujung minggu ni KL Calculator Market. Bye.